Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah. Terlebih dahulu jazakumullah khairan jazak kepada saudari pengerusi majlis. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazak kepada semua, kepada Hajah Linda dan juga pihak AJK yang terlibat untuk program pada pagi ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan jemaah yang dirahmati Allah, moga semua berada dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah. Begitu juga jazakumullah ahsanal jazak memberi peluang pada saya, kepercayaan yang diberikan untuk pada pagi ini untuk kita sama-sama berkongsi ilmu. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini kita akan sama-sama mentadabbur Al-Quran. Jadi saya tidak bercadang untuk nak tadabbur satu surah yang panjang, insya-Allah. Di sebagai pertemuan yang pertama, alhamdulillah, sedikit beberapa potongan ayat yang saya akan kupaskan untuk sama-sama kita berkongsi pada pagi ini, insya-Allah. Jadi baik. Okey. Izinkan saya untuk berdiri, boleh ya? Sebab kalau saya berdiri tu nampak sampai ke belakang. Alhamdulillah. Pertama sekali bila kita cakap tentang tadabbur Al-Quran, apa itu tadabbur? Kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa pernah mengikuti kelas tadabbur sebelum ini, ada ke? Pernah mengikuti kelas tadabbur sebelum ini? Tak ada lagi. Okey. Yang selalu pergi kelas apa sebelum ni? Ya, kelas fardu ain. Ada kelas fardu ain. Kelas mengaji ada kat sini, mengaji Quran. Belajar tajwid ya. Semua ikut kelas mengaji? Oh, okey, alhamdulillah. Ustazah boleh tanya soalan lepas ni ya. Kalau Ustazah nak suruh mengaji bolehlah. Oh, sudah. Kak Linda tak cakap pun kami kena mengaji pagi ni, kami mai lah. Saya orang Kedah. Jadi kalau cakap bahasa Kedah tu tak apa ya, keluar sikit tu kan. Boleh faham kan? Dekat sini bahasa begini lorat sini macam mana di sini? Di style belah-belah ke KL ke belah-belah ke utara ke sini? Macam mana makcik? KL ya? Oh gitu. Dia bukan minum ayak lah, minum air gitu ya? Okey. Ayo, oh okey. Itu saya kena belajar. Belajar, bukan? Belajar. Dia kena O Kami kalau Kedah sana banyak Q. Dia ain banyak, ayak. Macam tu. Okey, alhamdulillah. Jadi insya-Allah pagi ni kita jangan tidaklah terlampau formal, tak ada masalah untuk boleh bertanya apa-apa, kita berkomunikasi dua hala. Jadi saya berkongsi sedikit ilmu pada pagi ini. Seperti mana yang telah pengurusi ataupun pengurusi majlis, kita tak kenalan tadi kan? Dia je tahu nama saya tak tahu nama pengurusi siapa. Humaira. Okey, macam mana tadi yang Humaira sebutkan tadi, daripada tajuk yang diberi daripada tilawah ke taqwa. Jemaah kelas, kita tolak ke tepi lah kursi ni, tak kira mengganggu, tak nampak stand saya. Okey, tak ke sini. Baik. Bila kita cakap tentang perkataan tilawah. Sebenarnya itu perkataannya taqwa. Daripada taqwa kepada tilawah. Apa itu taqwa, apa itu tilawah? Sebelum kita pergi lebih lanjut pada ayat seterusnya. Perkataan tilawah kalau selalu kita dengar ada di negara kita, di Malaysia, ini menjadi satu acara tahunan. Diadakan pertandingan tilawah Al-Quran. Perasan tak? Apa itu tilawah? Pertandingan tilawah Al-Quran maksudnya? Pertandingan apa tu? Mengaji Quran lah kan? Masya Allah. Pertandingan tilawah Al-Quran. Jadi perkataan tilawah ni mudah untuk kita nak faham apa dia. Apa itu tilawah? Tilawah bermaksud membaca. Baca apa dekat sini? Iaitu membaca Al-Quran. Ini maksud tilawah. Baca Al-Quran. Okey?
Kemudian perkataan taqwa. Apa itu taqwa? Taqwa tu takwa lah Ustazah. Di dalam bahasa Arab, perkataan taqwa, ejaan dia taqwa, juga ada ayat diterjemahkan perkataan taqwa ni dengan maksud selain daripada taqwa, kita selalu sebut taqwa adalah bahasa Arab. Yang kita guna, ini adalah kata pinjaman bahasa Arab. Yang kita sebut taqwa tu sebenarnya adalah bahasa Arab. Taqwa, maksud lain bagi taqwa iaitu takut. Takut kepada siapa di sini? Kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka taqwa kat sini kita takut, yakni kita sentiasa taqwa tadi sini, kita sentiasa taat. Taat dalam perkara yang pertama, kita ikut segala perintah Allah. Itu yang pertama. Dan kita juga wajib taat dalam meninggalkan. Kalau tadi kita ikut, sekarang kita wajib tinggalkan apa dia? Larangan Allah. Supaya kita jadi hamba yang bertakwa. Baiklah. Di dalam surah Al-Baqarah, Ustazah nak test lah ni. Sebab tadi dia kata ikut kelas mengaji kan. Surah Al-Baqarah hafal dah? Sikit-sikit. Kalau 5 ayat Ustazah nak suruh baca boleh? Ayat 1 sampai ayat 5. InsyaAllah. Okay puan. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terbaik akak. Subhanallah. Siap bawa Quran? Masya Allah. Ni boleh bagi pelajar contoh ni. Hadiah murid contoh. Ya? Classmate Alhamdulillah. Boleh nanti ketua kelas sebab bawa Quran. Orang lain tak bawa Quran. Okey, tak apa, Ustazah gurau je. Ya Kak, silakan. Ayat nombor 2, surah Al-Baqarah. Masya Allah, jazakumullah khair. Ahsantum. Ahsantum maksud dia terbaik. Masya Allah. Bacaannya sangat baik. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla berfirman, Zalikal kitabu la raiba. La raiba fihi. La raiba fihi hudan. Baik. Lil muttaqin. Cuba kita tengok apa maksud dia. Apa kata Allah? Zalika. Itu kata Allah. Zalika dengan maksud itu. Al-kitab. Kitab iaitu yakni kitab Al-Quran. Kata Allah itulah dia kitab. Iaitu kitab Al-Quran. La raiba. Dengan maksud la raiba. Tidak ada ragu-ragu. Tidak ada ragu-ragu fihi padanya. Allah kata Al-Quran yang aku turunkan ni langsung tidak ada ragu-ragu di dalamnya. Hudan, menjadi petunjuk. Kepada siapa? Lil muttaqin. Kata Allah, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Ini kita nak bincang hari ini. Sekali lagi saya ulang maksud dia. Jumpa tak puan kat belakang? Kak jumpa kak? Masya Allah. Itu sekali dengan terjemahan ke? Okey, Alhamdulillah. Kata Allah, itulah dia kitab Al-Quran yang tidak ada langsung ragu-ragu di dalamnya, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita membaca ayat ni tadi, apa yang saya sebutkan tadi itu adalah dia terjemahan. Kerana apa? Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab. Maka tadi kita baru menterjemah yang ada dalam akak punya Quran kat situ tu. Yang itu adalah Al-Quran, namanya Al-Quran beserta dengan terjemahan. Kita kena jelas yang itu. Jadi Al-Quran yang kita baca tadi, yang ada dia punya makna dia, dekat bahagian tepi kan, tengah-tengah tu ayat Al-Quran, dekat bahagian tepi tu dia letak maksud. Itu adalah apa dia? Terjemahan. Ada juga jenis Al-Quran yang pada ayat tu, satu-satu perkataan ni dia terjemah dekat bawah tu kan. Itu nama dia terjemahan perkata. Kan? Diterjemah satu-satu. Zalika dia tulis kat situ, itu. Al-kitabu kitab.
Kedua-duanya adalah terjemahan. Tetapi yang kita nak bincangkan hari ini, yang kita nak sama-sama berkongsi pada pagi ini adalah yang kedua, namanya tadabbur. Jemaah kelas yang dirahmati Allah, saya adalah pendakwa bebas. Pengkhususan saya mengajar. Sebab bila kita mohon tauliah untuk mengajar, saya fokus kepada, tadi tak bunyi, salah letak. Ke dia kena belah sini? Salah tak? Belah kanan ke belah kiri saya kena pakai? Belah kanan betul Tadi patut rasa macam duk kena cakap kuat-kuat. Rupanya mic dah lari. Bila menjerit kuat-kuat tu dia cepat penat. Macam biasalah kan, dah berumur dah, gitulah. Setahun lagi nak masuk 5 series dah. Apa tadi? Al-Quran, dalam kita nak faham, saya ada mengajar kelas bahasa Arab Al-Quran, iaitu apa kita nak, bila kita baca Al-Quran kita faham. Macam mana anak kita, cucu-cucu kita pergi sekolah, dekat sekolah dia belajar bahasa Inggeris. Kita kat rumah tak cakap bahasa Inggeris, tapi cucu kita tu dia cerdik, dia balik main kampung, dia bawa balik buku cerita bahasa Inggeris. Dia baca tu kan, kita tanya, nama apa contohlah, kata nama cucu tu Muhammad. Muhammad faham ke? Dia boleh cerita balik, kata ya Allah pandainya cucu atuk ni, cucu nenek. Dia baca buku cerita bahasa Inggeris tapi dia faham. Hari ni kita baca Al-Quran, kita faham ke tidak? Ikhlas jawab. Kita tak faham. Surah Al-Fatihah, kita baca sehari berapa kali? 17 kali. Tu dikira dia buat yang wajib lah tu. Hak wajib saja. Alhamdulillah. Kalau tambah sikit lagi, kita tambah dengan duha, tahajud malam, lebih lah kan? Boleh Humairah, insya-Allah. 17 kali kita baca Al-Fatihah. Daripada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, sampai yang akhir, Waladdallin. Kita faham tak makna dia? Kenapa dalam surah Al-Fatihah ada 2 ayat Allah ulang dan ulang sifat Allah. Dalam surah Al-Fatihah ayat yang pertama, apa yang ayat berbunyi? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Allah sebut apa dia? Sifat dia Ar-Rahman. Apa maksud Ar-Rahman? Allah yang maha. Lekas terjemah. Cepat buka Quran. Makna apa Ar-Rahman? Pemurah, Masya Allah. Boleh nanti ketua kelas lepas ni. Jawab betul. Yang kedua, Allah sebut Ar-Rahim. Apa maksud Ar-Rahim? Penyayang. Puan-puan, tuan-tuan, perasan tak? Sekali lagi, Allah ulang sifat yang sama, iaitu dalam ayat yang keberapa? Ni ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas, cepat baca. Ayat yang ketiga, Masya Allah. Allah ulang sekali lagi. Bermakna apa? Dalam surah Al-Fatihah sahaja, ada 4 kali Allah sebut sifat dia. Padahal sifat Allah ni banyak. Contoh Al-Hakim. Sifat Allah lagi As-Sami'. Allah Al-Aziz. Tetapi kenapa Allah ulang sifat yang sama? Ayat 1 Allah dah sebut dah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian pada ayat yang ketiga Allah ulang sekali lagi sifat dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah. Maka di sini apa yang kita dapat faham? Menunjukkan kepada apa? Allah yang maha besar. Dia yang mampu mencipta segala-galanya. Allah mampu nak berbuat apa sahaja. Pagi ni Allah takdirkan kita punya cuaca semua baik. Alhamdulillah puan-puan, tuan-tuan. Kita berada di sini, saya tadi Kak Linda dah susah hati. Ada lagi tak datang ni. Tapi sebenarnya apa yang kita pada pagi ni, bukan semua orang yang Allah pilih. Betul tak? Kita berada dekat sini pada pagi ni, saat kita melangkah keluar daripada rumah pagi tadi, dengan niat apa? Kita nak datang ke majlis ilmu. Allahu Akbar. Saat kita keluar tadi, melangkah keluar, ketika itu, seluruh, ketahuilah tuan-tuan, puan-puan, seluruh hidupan, makhluk Allah, hidupan yang berada dalam laut banyak mana, semua mereka mendoakan pada kita. Dan pada saat ini kita berada dalam satu majlis ilmu, maka para malaikat dia mencari dekat di bumi ni, dekat sini, kat mana ada satu majlis ilmu yang manusia ketika ini mereka sedang berada, mereka sedang mengingati Allah.
Dia duduk cari-cari, dia scan, jumpa dah dekat Bido. Bido tu luas, jumpa dekat Kampung Poh. Oh, ni ada. Malaikat dah nampak dah, dekat sini ada. Penduduk orang dekat Kampung Poh ni ada satu kumpulan, mereka dalam majlis zikir, sedang berada kat sini. Tujuan apa? Untuk nak mengingati Allah. Maka lalu malaikat tadi mengembangkan sayap mereka, beratur sampai ke langit dunia. Lalu mereka memohon pada Allah, dia kata, Ya Allah, Engkau limpahilah rahmat ke atas hamba-hambamu, Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mengajak semua sekali, termasuklah diri saya. Yang paling utama saat ini, ayuh kita betulkan balik niat kita. Berada di sini pada pagi ini bukan sebab lain. Apa-apa pun tujuan asal kita tadi datang kat sini, tapi saat ini ayuh kita semua betulkan niat kita. Saat kita berada di sini dalam satu majlis ilmu, satu sahaja niat kita adalah semata-mata kita hendak, apa tadi? Kita nak mentaati. Mentaati, kita ikut perintah Allah. Ini adalah perintah Allah. Allah turunkan Al-Quran supaya kita baca, kita faham. Saat ini kita nak mentaati Allah sebab apa? Kita lebih nak mendekatkan diri kepada Allah. Kita moga-moga Allah ampuni dosa kita, Allah rahmati kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu dia, niat kita yang pertama. Okay? Alhamdulillah, kita betulkan balik niat kita. Sebab apa? Sayang ya, kita berada di sini lebih kurang sejam lebih sikit, tetapi tak dicatatkan dalam buku amalan kita. Jadi biarlah apa amal baik yang kita lakukan pada pagi ini menjadi satu amal soleh, yang mana Allah akan perintahkan malaikat dia catat. Maka dicatatkan amal baik kita pada pagi ini dalam buku amalan kita masing-masing. Sebab apa? Sebab kita semua, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti akan merasai mati. Betul tak? Kita semua, bukan kita akan berada dekat dunia ni. Kita bukan nak menongkat dunia. Bila-bila masa sahaja. Tadi saya berborak dengan makcik. Saya pun tak tanya nama tadi. Kita duduk sembang je kan? Baik, saya borak dengan makcik tadi. Makcik cerita ada dah anak yang dah meninggal, suami dah meninggal. Itu adalah lumrah kehidupan. Semua kita akan mati, betul tak? Semua kita akan mati. Dunia ni sementara sahaja. Saya, belum tentu saya yang lebih muda pada pagi ni, maknanya saya bertahan lama tak. Kadang kita yang dah tua tapi anak yang kecil meninggal dulu. Tapi hakikatnya semua kita akan mati. Atas sebab itulah, maka hari ni, saat ini kita berada dekat sini sebab apa? Kita sedang nak kumpulkan pahala-pahala kita, amal baik kita untuk menjadi bekalan kita kepada akhirat nanti. Kata baginda Nabi SAW, orang yang cerdik adalah, siapa orang yang cerdik? Iaitu yang pertama, mereka yang sentiasa ingat mati. Kata baginda, orang yang cerdik adalah orang yang selalu ingat mati, dan yang kedua, dia sentiasa membuat persiapan untuk mati. Kalau kita ingat mati saja tak cukup, kita tak bersedia. Maka hari ni kita nak kena sentiasa bersedia. Sebab apa? Boleh jadi langkah keluar tu je habis nyawa. Betul tak? Allah perintahkan malaikat maut ambil nyawa kita. Jadi bila-bila masa sahaja kita akan balik semula kepada Allah. Atas sebab itu, maka hari ni kita berada di sini. Alhamdulillah. Balik semula pada ayat ni tadi. Ini ayat yang utama, Humairah, yang saya nak bawakan pada pagi ini. Di dalam ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, kata Allah tadi, Allah Azza wa Jalla menegaskan bahawa kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah langsung tidak ada ragu-ragu di dalamnya. Maka di sini kesimpulan yang kita dapat apa dia? Yang pertama, iaitu bercakap tentang Al-Quran, ada berapa tanggungjawab kita kepada Al-Quran. Saya tengok Kak Linda ada dalam poster, kan? Poster nak buat tentang program ni. Ada 5 tanggungjawab. Siapa dia? Kita ni, orang Islam, yang saya sebut sebagai Muslim. Bila kita mengaku kita ni Muslim, maknanya kita jelas kita beragama Islam. Maka ada 5 tanggungjawab seorang Muslim kepada Al-Quran. Yang ini kita wajib kena faham. 5 tanggungjawab Muslim kepada Al-Quran. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita sebut 5 tanggungjawab ni kena faham.
Bermakna apa? 5 ni kita bukan boleh pilih satu je. Kelima-lima tu kita kena laksanakan. Nombor 1, itu dia. Bila Allah kata, Allah sebut ni bukan saya kata ni. Allah kata Al-Quran yang aku turunkan tu tidak ada ragu-ragu. Tidak ada ragu-ragu. Bila ragu-ragu lawan dia? Ragu-ragu lawan dia? Ni kita tanya soalan sikit, saya kira kan ada hak terlebih dia faham, dia angguk sampai ke bawah tu saya risau. Jadi supaya dia mujur lah wire ni tak ada tarik panjang. Kalau tarik panjang saya ke belakang lah, saya tanyalah. Gurau macam ya. Baik. Apa dia lawan pada ragu-ragu? Yakin. Jadi ini dia yang pertama. Tanggungjawab, yang ni kena catat. Nombor 1, kita wajib kata Allah beriman. Kita wajib. Dalam ayat ni Allah kata apa? Kamu kena yakin. Yakin maksud dia beriman. Beriman sama dengan yakin. Tak boleh sikit pun. Dalam Quran kita rasa ada satu bab ni tentang bab apalah. Kita rasa tak kena dengan jiwa kita. Tak berkenan. Tak boleh. Walaupun sedikit tentang apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran tu, satu je benda je kita tak puas hati. Kufur. Sebab apa? Sebab ini adalah kalam Allah, kata-kata Allah. Tak boleh sikit pun kita ada ragu-ragu. Maka tanggungjawab kita yang pertama, kita wajib beriman. Yang ini saya yakin, tidak ada kan di kalangan kita. Semua kita betul-betul yakin. Kalam Allah ini, Al-Quran ini adalah kata-kata Allah yang haq, yang benar. Betul? Nombor 2, yang puan-puan ada kelas tadi tu. Kelas apa tadi? Tadi kelas apa? Mengaji Quran. Buat apa slow sangat suara tu. Kak Linda, lain kali Kak Linda bagi makan awal-awal sikit. Dia pun tak ada suara nak keluar pagi ni. Saya gurau je ya. Sebab saya tengok muka masing-masing ceria sangat. Senyum. Gitu, Masya Allah. Cantik. Senyuman tu sebenarnya awit muda. Betul tak? Tengok kalau orang yang ceria tu kan tak nampak tua kan? Betul tak Kak? Allah Akak comel sungguh bila senyum macam tu. Subhanallah. Nombor 2 apa dia? Baca. Tapi kita harus ingat. Membaca Al-Quran semata-mata kita belum laksanakan tanggungjawab kita kepada Al-Quran. Sebab apa saya katakan demikian? Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan dia bukan turun sekaligus yang akak pegang kat belakang tu akak. Tebal kan? Ada berapa muka surat akak? Semua keseluruhan dia ada 114 surah. Ada lebih kurang dalam 6,000 lebih perkataan dia. Ada berapa muka surat akak? Cuba tengok muka surat akhir sekali. Tebal. Ayat, maaf. Okey. Allah Azza wa Jalla turunkan Al-Quran yang kita baca hari ini bukan turun sekaligus. Dia turun berperingkat. Ada 2 peringkat. Peringkat yang pertama daripada Lauh Mahfuz. Peringkat yang pertama penurunan Al-Quran, ya. Yang pertama sekali turun Al-Qurannya ke Baitul Izzah dalam keadaan turun sekaligus. Kemudian daripada Baitul Izzah turun daripada langit dunia disampaikan kepada Nabi dalam tempoh masa 23 tahun. Yang ini saya nak highlightkan. 23 tahun tempoh penurunan Al-Quran tadi. Penurunan Al-Quran Allah turunkan dalam tempoh masa 23 tahun. Apa yang saya nak sampaikan di sini, Allah Azza wa Jalla boleh sahaja Allah nak turunkan Quran tadi sekaligus. Tetapi tidak. Allah turunkan sikit-sedikit. Yang pertama sekali, ayat yang pertama ataupun surah yang pertama, surah Al-Alaq. Dengan firman Allah, Iqra', bacalah. 5 ayat sahaja. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam diperintahkan bila Jibril sampaikan kepada Nabi, Nabi wajib sampaikan kepada sahabat. Itu yang baginda lakukan. Baginda sampaikan kepada para sahabat dan baginda Rasulullah pastikan setiap sahabat tadi faham ayat yang disampaikan tadi. Ada di kalangan mereka yang menghafal, yang kuat hafalan mereka hafal. Ada di kalangan mereka yang pandai menulis, dia akan mencatat. Dan Nabi bila Rasulullah sampaikan akan pastikan setiap orang tadi faham
Dan baginda akan pastikan setiap orang ni beramal dengannya. Itu dia. Maka itu sebab dia Al-Quran Allah turunkan dalam tempoh masa 23 tahun. Allah boleh je nak turunkan sekaligus, tapi kalau cuba sekaligus turunkan Al-Quran tadi, satu perkara yang berat. Sebab itu diturunkan sedikit-sedikit. Sebab tujuan apa? Ini bukan semata-mata tujuan penurunan Al-Quran tadi. Bukan semata-mata untuk kita baca sahaja. Lepas kita baca, kita kena buat apa? Faham. Kita wajib faham. Ini yang kita sedang lakukan sekarang. Dalam kelas ini, tujuan hari ini apa dia? Untuk kita nak faham Al-Quran. Okay? Itu tadi yang saya sebut balik. Ini dia. Nak memahami Al-Quran ada dua kaedah. Yang tadi, kita baca tadi, kita terjemah tu baru terjemah. Sekarang tadabbur. Tadabbur maksudnya, kita nak faham dengan lebih detail, lebih terperinci apa yang Allah sampaikan. Kemudian kita wajib, yang keempat, beramal. Kena beramal. Dan yang terakhir, kena sampaikan. Okey. Maka ini dia 5 tanggungjawab seorang Muslim kepada Al-Quran. Tapi hari ini, kenapa kita nak cepat? Kenapa kita selalu usaha baca Quran, kita nak cepat habis? Kita nak khatam Quran. Contoh di kampung Poh ada tak buat? Saya yakin ada. Kita tak lama lagi nak masuk bulan Ramadan kan? Selalu di kalangan muslimat buat apa? Saya rasa muslimin pun ada kan? Kita buat kumpulan tadarus di masjid. Betul tak perempuan? Kita ada kan satu kumpulan berapa orang selalu? Kalau kat masjid saya 10 orang. Kan? Lepas tu ada banyak kumpulan. Lebih kurang dalam 23 Ramadan tu semua dah habis dah. 25 Ramadan mereka akan buat majlis khatam Quran. Kumpulan tadarus tu akan mari. Hak yang geng-geng muslimat tu mereka rajin, mereka akan buat bunga telur. Lepas tu ada bajet lebih. Kalau untuk orang lelaki, mereka bagi hadiah kain pelikat seorang selai. Kita orang perempuan dapat apa? Kalau kat sini macam mana tu tempat saya kat Kuantan. Ke tak buat macam tu kat Linda? Macam mana makcik sini? Khatam Quran? Bagi hadiah Quran. Oh lagi special. Best lah. Macam tu saya nak cadang kat mereka bagi hadiah Quran. Setiap orang dapat seorang satu Quran. Oh Masya Allah. Tu mesti bajet dia besar. Lepas tu bunga telur ada buat. Baik. Puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, itu bukan semata-mata tujuan Al-Quran. Baca Quran bagus tak? Bagus. Teruskan. Tadarus Al-Quran bagus tak? Bagus. Sebab dalam tadarus tu dia ambil peluang. Seorang baca, orang lain dengar kan? Lepas tu ada seorang yang akan pandai Quran, dia tegur. Betulkan bacaan. Gitu ke? Baik. Bagus tak? Bagus. Tetapi apa yang saya nak tegaskan di sini, itu bukan semata-mata tujuan Allah turunkan Al-Quran. Bermakna apa? Kalau kita baca, kita dah baca, maknanya kita rasa tanggungjawab kita dah selesai. Belum. Belum. Kita wajib kena apa tadi? Faham. Faham. Macam tadilah, baca buku, kita tak faham apa-apa. Anak kita, cucu kita hantar pergi ke sekolah. Di sekolah, bawa balik buku teks tebal. Kan? Dalam kelas, dia belajar matematik. Belajar apa dia? Sains. Belajar sejarah. Tapi bila periksa, tengok-tengok, maka tak berapa nak comel. Cikgu tulis dengan pen warna merah. Sebab apa tu? Fahamlah kan? Dalam buku, dalam kad laporan dia, matematik tu cikgu tulis dengan pen warna merah. Boleh faham ke? Berapa markah dia? Begitu ya? Hak lain elok dah. Hak lain elok dah. Tetapi dia suka kumpul yang tulisan hak nombor macam ni. Yang huruf macam tu. Berderet, dia kata. Mak dia kata, adik pandai. Dia cerita kat atuk dia, atuk adik pandai, dia kata. Sebab dapat nombor 1, cikgu kata. Nombor 1 daripada belakang. Atuk pekas perut nak ketawa. Jadi point dia, bila kita hantar anak kat sekolah, apa niat kita? Tujuan kita hantar anak ke sekolah sebab apa? Tu sekolah wajib kan? Sebelum masuk sekolah, kita hantar ke tadika. Niat kita hantar ke tadika supaya anak kita boleh baca. Betul tak? Anak masuk darjah 1 tak boleh baca lagi. Mak risau ni. Saya. Yang juga dah ada 3 orang anak. Masuk darjah 1, kita nak anak kita dah pandai. Maknanya kalau pergi sekolah, dia belajar. Sekolah menengah ke, sekolah rendah ke, belajar tak faham. Mak ni akan usahakan cari pula pergi hantar
tuition. Naknya pula hak yang ni, sekarang ni, tengah periksa SPM. Nak periksa SPM, peperiksaan paling besar. Tak cukup dengan sekolah, belajar dah. Cikgu buat kelas tambahan lagi pergi. Tak cukup lagi. Hantar tuition ramai-ramai, satu kelas 30 orang. Kita tengok anak kita banyak, dia kuat main, dia jumpa dengan geng dia. Tak jadi, panggil pula cikgu tuition mari rumah, seorang-seorang belajar. Tak cukup dengan tu, mak tak pergi ke mana? Sebab tahun ni anak tuition, semua cuti dibekukan. Adik-beradik semua tak boleh ke mana. Sebab apa? Abang hak suluh nak periksa adik-adik semua, cuti dibekukan, tak boleh pergi mana. Tunggu abang kamu habis periksa SPM baru kita pergi berjalan. Kita punya susah hati anak kita nak periksa SPM. Sebab apa? Kita nak anak kita cemerlang. Betul tak? Mungkin di kalangan kita ada cucu-cucu yang tahun ni periksa SPM. Dengan nenek-nenek sekali pergi buat kat masjid ni minta orang sembahyang hajat. Sebab apa? Cucu nak periksa SPM. Betul tak? Poin saya nak sampaikan, risaunya kita. Kita nak anak-anak kita cemerlang. Maknanya kalau keluar markah tu, kita nak kalau boleh semuanya A+, A tambah berderet. Berapa subjek dia dapat? Lepas tu ke mana pula anak kita nak sambung belajar? Universiti, kan? Semua kita nak anak kita cemerlang. Itu kerisauan kita. Bagaimana dengan Al-Quran? Itu Al-Quran tadi. Cukup ke anak kita? Selalu anak-anak ni umur darjah berapa dia habis baca Quran? Humairah khatam Quran dah? Sudah soalan cepu mas pada Humairah. Humairah habis baca Quran umur berapa? Tak ingat lah Ustazah. Kena tanya mak lah. Kak Linda lah mendidik anak, 5 orang anak 5 ke 6? 5 orang, Alhamdulillah. Anak-anak Kak Linda target habis baca Quran umur berapa? Ni saya tanya soalan ni benda yang kita berlaku benar. Sekolah menengah, awal sekolah menengah. Masya Allah. Lagi. Ada dah hak kat sini. Masuk darjah 4, mak nak tengok kamu dah habis baca Quran dah. Selalunya begitu kan? Anak kita masuk darjah 1. Dia baca Quran ke dia baca Iqra'? Iqra' Alhamdulillah. Pengalaman saya, puan-puan, tuan-tuan, mengajar anak-anak. Saya mengajar dulu anak-anak kecil. Tadika habis umur 6 tahun, ibu-ibu ni, dia nak pastikan anak dia, tadika habis 6 tahun, Iqra' habis. Buku 6 buah Iqra' tu. Iqra' kan ada 6 jilid, selesai. Masuk darjah 1, di ke sekolah Humairah, mereka ada kelas tasmik. Jadi masa Ustazah masuk dalam kelas tu, anak dia pergi ke depan nak mengaji dengan Ustazah, bawa Quran. Jadi ibu ni tadi, naknya pastikan anak dia habis baca Quran. Jadi bila anak tu darjah 4, khatam Quran. Lepas tu ibu buat apa? Okey, lepas tu Quran tadi pergi ke mana? Pergi ke mana? Simpan. Betul tak? Simpan. Bila pula kita akan baca, buat majlis pula? Selalunya kita, masa hari anak kita nak kahwin. Tengok betul kan? Kita buat majlis apa kak? Anak perempuan kita? Anak kita hak perempuan nak kahwin kan? Kita buat majlis kan? Sebelum hari nak akad nikah tu. Sebab saya pun serupa macam tu juga. Cakap ni betul benar apa kita lalui. Apa yang saya maksudkan di sini adalah, yang saya nak tekankan di sini, bukan itu semata-mata tanggungjawab kita kepada Al-Quran. Khatam Quran bagus sangat. Anak kita baca Al-Quran dengan baik, bagus. Teruskan, jangan tinggal. Baca, teruskan baca. Tetapi yang saya nak cakap kat sini, saya nak sampaikan tuan-tuan dan perempuan, bukan sampai situ je. Maknanya, Quran yang kita baca tadi wajib kita faham. Sebab apa? Setiap malam sebelum tidur kita baca surah Al-Mulk. Apa dia punya kelebihan Al-Mulk? Tahu tak baca apa tu? Lindungi daripada azab kubur, kata Humairah. Betul tak? Jauhkan daripada siksaan kubur. Tapi saat kita baca surah Al-Mulk tadi, baru je buka. Tapi sekarang ni ada, betul ke? Kalau di masjid, lepas habis solat isyak, sebelum balik rumah kita baca ramai-ramai kan? Ustaz tak buat begitu? Okey, ada setengah tempat macam tu tuan. Ada setengah tempat di masjid, mereka buat begitu. Baik, apa yang saya nak sampaikan, yang kita harus faham tadi, bagaimana Al-Mulk yang kita baca tadi,
menjadi sebagai penyelamat kita daripada azab siksaan kubur, sedangkan kita baca Al-Mulk, kita tak faham. Dalam Al-Mulk Allah ceritakan pasal apa? Hari akhirat. Saat kita baca Al-Mulk kat rumah tu sebelum nak tidur, ayat tu Allah sedang sebut tentang azab siksa akhirat nanti di api neraka. Kita baca tu dalam keadaan kita tersengguk. Baru baca separuh muka, tak habis lagi. Dah mengantuk sangat dah, menguap ni hau dah. Sedangkan ayat yang kita tengah baca tu Allah sedang sebutkan tentang azab siksaan. Sebab apa kita jadi begitu? Sebab tak faham. Baca Al-Mulk tapi mengantuk. Tak dan habis. Tutup Quran tidur. Betul tak? Cuba nak tidur tu ni. Lampu tutup gelap dah, pegang handphone. Duk baca dalam gelap. Tapi saya kira perempuan sini tak macam tu lah kan, orang lain. Pegang Quran nak baca sikit, kita dah mula mengantuk. Tapi cuba kita pegang telefon. Tengok apa dalam handphone. Kalau ibu-ibu tengok apa dalam handphone ni? Baca WhatsApp kan, sebab anak duk jauh dia WhatsApp. Kita baca WhatsApp dalam family. Tengah-tengah duk baca, masuk pula WhatsApp kawan-kawan kita. Grup mengaji kita. Ada cerita baru pagi ni. Sedar tak sedar, kat dapur tadi, ikan yang kita nak siang tu, duduk jadi ikan lah. Tak masuk lagi dalam kuali. Sebab apa? Ni, duduk sibuk. Kita main handphone. Ini ujian kita. Ada juga, Ustazah tak, saya buka handphone sebab saya mengaji. Alhamdulillah. Ada yang dia letak dalam handphone dia, Quran, mengaji. Alhamdulillah. Balik semula pada Al-Mulk tadi, itu sebab dia. Bila kita baca, kita tak faham, maka bukan sebab semata-mata kita baca dapat lindungan daripada siksa kubur, tetapi perintah Allah tadi, baca dan faham. Bila kita faham apa yang Allah perintahkan, baru kita jadi hamba yang bertakwa. Jadi balik semula kepada perbincangan asal tadi, Allah sebut, saya balik semula pada ayat ni tadi, Allah kata, Al-Quran yang dia, kitab Al-Quran yang dia turunkan tidak ada ragu-ragu. Bila tidak ada ragu-ragu, kita wajib kena beriman, kita baca. Kemudian Allah kata, Al-Quran ini yang tidak ada ragu-ragu menjadi petunjuk bagi hamba yang bertakwa. Lalu bagaimana kita nak jadi hamba yang bertakwa tadi? Kalau kita baca Al-Quran tapi tak faham, maka tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, jawapan dia adalah supaya Al-Quran yang Allah turunkan ini menjadi petunjuk kepada kita, hamba yang bertakwa, inilah dia tanggungjawab kita. 5. Contoh saya ambil mudah. Humairah lah sebab awak paling muda. Beli, nak tukar almari, berkenan dekat IKEA. So beli barang dekat IKEA, balik rumah, dia ada kan yang kertas dia tunjuk cara-cara nak memasang tu. Sekali bila buka aja, dia keluar dalam bahasa Perancis. Daripada nombor 1 sampai nombor 10 yang kita faham tu nombor je. 1, 2, 3 sampai 10. Hak tulisan dia bahasa Perancis. Tak faham apa-apa langsung. Agak-agak almari tu jadi tak? Tegak tak almari tu? Tak kan? Sebab apa? Sebab apa? Tak faham arahan tu. Kan? Nak pasang macam mana? Nak mula di mana? Tak faham. Kena pula arahan dalam kertas tu, dia tak bagi gambar. Semua tulisan. Kalau bagi gambar, tahanlah. Ditunjuk nombor 1 nak ambil yang mana. Itu yang terjadi kepada kita Al-Quran hari ini. Bila kita baca, kita tak faham. Tapi kita berusaha tak untuk nak faham. Maka balik semula pada ayat ni tadi. Bagaimana Al-Quran ini Allah kata yang akan menjadi petunjuk kepada hamba yang bertakwa. Petunjuk, untuk nak jadi petunjuk, tak dapat tidak, kita baca kena faham. Maka hari ini target kita, yang puan-puan, tuan-tuan buat sekarang ni, teruskan. Itu satu perkara yang sangat baik. Teruskan membaca Al-Quran. Tapi kita tambah satu lagi, untuk kita berusaha nak faham Al-Quran. Bila kita faham Al-Quran, kita wajib beramal dengannya. Dan kemudian apa yang Kak Linda buat pada pagi ini, satu usaha yang sangat baik. Kak Linda sedang sempurnakan tanggungjawab dia yang kelima pada pagi ini. Diusahakannya kumpulkan sahabat-sahabat daripada kampung Poh,
kita berada dalam majlis hari ni untuk kita nak faham Al-Quran. Maka apa yang Kak Linda buatkan tadi sebagai tanggungjawab yang kelima. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah lukiskan begini. Kalau boleh ingat saya punya lukisan ni, saya lukis dalam bentuk V. V. Maksud dia apa? Maksud saya adalah, tengok pada bentuk ni, dia daripada atas dia besar, kemudian turun ke bawah dia semakin meruncing, semakin kecil. Jadi selalunya yang bahagian atas yang besar ni, ini dah dia tanggungjawab yang pertama, beriman. Yang ini kita yakin, tak ada di kalangan kita, bila mengaku seorang Muslim, kita beriman kepada Al-Quran. Tengok, masuk yang kedua baca, nampak dia semakin sikit. Kita baca Al-Quran. Tetapi ada lagi hari ni, moga-moga Allah berikan petunjuk pada mereka yang dah pun berusia dewasa, tapi masih lagi tidak ada yang boleh membaca Al-Quran. Saya juga ada mengajar kelas mengaji Al-Quran secara seorang-seorang, personal, individu. Sebab apa? Ada dah berkahwin, dah ada anak semua, kemudian baru datang, ya, Allah bukakan hati, Ustazah telefon saya, boleh tak saya nak mengaji? Tapi Ustazah saya nak mula dengan Iqra'. Dia sendiri minta. Anak dah banyak. Sebab apa? Bila dia sedar, bila anak dia dah hantar ke sekolah, anak ni ke sekolah mengaji, balik rumah, Ustazah pesan, puan dekat rumah ya, tolong pastikan anak-anak mengaji di rumah. Macam mana nak mengajar kalau ibu pun tak boleh baca Al-Quran? Maka Alhamdulillah menerusi anak tu tadi. Ibu bapa ni punya kesedaran nak mula belajar. Alhamdulillah, walaupun dah usia dewasa, belajar. Di apa yang saya nak sampaikan hari ni masih ada. Maka anak-anak kita daripada sekecil umur, kita dah didik mereka, berikan mereka pendedahan ilmu tentang Al-Quran, teruskan, bagus. Tapi tengok yang ketiga, faham, nampak? Dia semakin meruncing kan, semakin kurang. Semakin tak ramai yang faham Al-Quran. Lagi, turun lagi. Lagi sikit. Mereka yang beramal dengan Al-Quran. Dan yang paling bawah ni, yang paling sikit yang sampaikan. Kenapa sampaikan? Sebab kata baginda Nabi SAW, tadi Kak Yati, mana Kak Yati? Kak Yati kan? Saya ingat nama akak. Kak Linda tadi saya salah orang. Saya dengan confident pergi tegur Kak Yati. Bila saya sebut je tu, saya kata, oh Kak Linda lain nampak pagi ni Terpinga-pinga Kak Yati. Itulah Ustazah. Memang jam betul. Saya bukan Kak Linda, saya Kak Yati. Oh ya Allah, saya salah orang. Okay, Kak Yati tak apa ya. Baik. Kak Yati, saya nak kena padam juga. Kalau tak boleh padam, Kak Yati padam kemudian Okey, baik. Jadi kata baginda Nabi tadi, balighu, sampaikan, balighu, sampaikan daripada aku anni walau ayah. Kata Rasulullah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Maka hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita datang hari ni, apa kita dapat? Contoh. Yang kita dapat hari ni, kita faham. Ya? Allah sebut Al-Quran ni, Allah turunkan akan menjadi petunjuk kepada hamba dia yang bertakwa. Kita faham yang itu. Balik rumah sampaikan. Petang nanti minum kopi, minum petang dengan suami. Abang-abang tahu tak? Pagi tadi kan? Cerita sikit kat dia. Sebab apa? Tanggungjawab kita ni. Sampaikan. Bermaksud apa makcik? Dia bukanlah kena jadi macam saya. Kena jadi ustazah sampaikan. Tidak. Bukan itu maksud dia. Bila kita sampaikan kalam Allah ni dalam apa jua bentuk. Contoh ya, kalau di Kuantan saya mengajar, yang depan saya ni semua ibu-ibu muda. Kalau ibu-ibu muda ni, dia macam mana tahu Humaira? Dia duduk ni macam ni pegang handphone. Tu macam Kak Linda buat tu. Sebab Kak Linda student saya. So dia buat macam ni tuan. Kenapa? Dia rekodkan apa yang saya sampaikan. Selepas tu, dia naikkan, dia masukkan dalam dia punya media sosial. Itu cara mereka sampaikan, teruskan, tak ada masalah. Ada juga yang jenis dia pandai, dia ambil catat nota ni, lengkap contoh, nota dia buat. Apa yang guru sampaikan dia catat. Kemudian nota tu tadi, dia share pula, kongsikan dengan sahabat-sahabat yang lain. Itu juga bentuk sampaikan. Anak-anak kita ni cuci sekolah ni balik rumah. Sambil-sambil duduk makan minum dengan anak, dia borak-borak tu kan, cerita sikit pada diorang apa yang kita dah faham. Itu juga bentuk sampaikan. Ya, jadi hari ni
tanggungjawab kita kepada Al-Quran, maka insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, kita nak lebih mendekatkan diri kepada Allah sebab ini semua akan menjadi saham akhirat kita. Apa yang kita buat sama ni, kita beriman, baca Al-Quran, bagus, teruskan. Next kita nak buat apa? Kita nak faham Al-Quran. Bila buka handphone tadi saya dengar, tadi puan ke yang bertudung hijau kan? Tadi saya dengar puan dengar Ustazah Nur Hafizah Musa. Ustazah Nazirah. Ustazah Nazirah kan? Yang dia dengan Jakim. Itu salah satu cara tu. Nak faham Al-Quran, betul tak? Jadi hari ni kita banyak kemudahan. Para asatizah, guru-guru, ustaz dan ustazah yang banyak berkongsi tadabbur Al-Quran. Bermakna apa? Taklah semestinya maksudnya kena dengar kelas saya. Tak, bukan betul maksud saya. Mana-mana guru yang mengajar, kita buka sambil-sambil kita duduk lipat kain tu. Daripada kita buka TikTok, sini tak main TikTok tak? Tu ibu-ibu muda je lah. Kan ada juga sebab senyum tu. Macam biasa je TikTok tu. TikTok tu ralik kan. Dia buka satu tu dia keluar cerita lain pula kan. Okey, lepas ni buka TikTok boleh tapi cari pasal apa? Tadabbur Quran. Boleh? InsyaAllah. Banyak. Dalam media sosial banyak hari ni kemudahan. Ataupun lepas ni ada guru-guru ke mengajar di masjid, pergi. Cari peluang. Paling tidak, perempuan, tuan-tuan, sebelum kita meninggal, kita minta pada Allah, saat malakul maut datang nak ambil nyawa kita, paling kurang kita ada jawapan di hadapan Allah nanti, Ya Allah, aku sedang belajar, Ya Allah, aku nak faham Quran. Kita tak habis lagi belajar. Kita tak faham lagi semua dalam Quran tu. Tapi dah sampai masa kita balik pada Allah. Sekurang-kurangnya kita balik kepada Allah dalam keadaan kita sedang belajar. Kita nak faham Al-Quran. Ya Allah nak tengok pada hamba dia kesungguhan kita. Ada tak hamba aku ni berusaha untuk nak faham ayat aku? Itu yang Allah nak tengok. Kita hari ni umur kita dah ada yang 80 lebih. Ada 70, ada 60. Betul? Maka benda yang dah lepas kita minta ampun pada Allah. Itu kelemahan diri kita, termasuk diri saya hari ni. Saya mengaku. Saya hari ni yang mengajar tadabbur Al-Quran belum pun sempurna. Belum habis lagi Al-Quran yang saya tadabbur. Tapi sekurang-kurangnya kita ada usaha. Yang Allah nak tengok tu kesungguhan kita. Berusaha untuk nak faham kalam Allah. Moga-moga usaha kita ni Allah pandang, Allah pilih kita. Akhirat nanti termasuk dalam mereka yang akan beratur dapat masuk ke dalam syurga Allah. Tuan-tuan, puan-puan, tapi bukan kita je kan, anak-anak yang kita kasih tadi, makcik, suami yang dah pergi, anak ada yang dah meninggal. Mereka dah kembali pada Allah. Kita akan sampai masa ada adik-beradik kita, abang kita ke adik kita yang dah meninggal. Kita je yang tinggal lagi. Tinggal 2 beradik. Hak 3 orang semua dah meninggal. Cerita tentang bab mati ni semua kita akan mati. Tapi satu je, bila kita mati kita berpisah kan. Di mana kita boleh jumpa balik. Sebab itu hari ni kita usaha jadi hamba Allah yang bertakwa. Supaya makcik insya-Allah balik kepada Allah nanti, Allah izinkan makcik dapat jumpa balik dengan suami, dengan anak yang dah pergi dan semua anak-anak yang ada hari ni, didik mereka, dapat semua kita kumpul balik dalam syurga Allah. Kita nak yang tu je. Kita nak kumpul dalam syurga Allah balik. Sebab apa? Akhirat itulah sebenarnya hidup kita, kehidupan kita. Dunia ni bila-bila masa je akan berakhir. Tapi akhirat nanti tak ada mati dah. Tak ada dah. Tak ada. Kita hidup dekat akhirat nanti. Baginda menceritakan dalam hadis, ada hamba Allah ni, orang yang terakhir dapat masuk dalam syurga Allah. Sebab apa? Sebab dalam diri dia masih lagi ada tauhid dia. Dia mengaku beriman pada Allah. Maka Allah masukkan dia dulu dalam neraka.
bersihkan segala dosa dia, orang yang terakhir dapat keluar daripada neraka. Keluar dia daripada neraka dalam keadaan merangkak, bersusah payah. Habis ni badan semua ni terbakar. Saat dia berjaya keluar daripada neraka tu tadi, maka di saat tu dia pandang balik belakang, dia terasa saat tu makcik, akulah yang paling bertuah hari ni. Sebab apa? Allah keluarkan dia daripada neraka. Rupa-rupanya dia tak tahu dia adalah orang yang terakhir dapat masuk ke dalam syurga Allah. Saat tu Allah kata kepada dia, sekarang ni kamu pergi. Aku dah sediakan tempat untuk engkau dalam syurga Allah. Allah suruh dia pergi masuk. So dia mengintai daripada luar ni, tengok dalam syurga tu bahagianya. Penghuni syurga ketika itu sedang bergelak ketawa, seronok sangat. Dia terasa diri dia malu. Balik semula, ya Allah, tak ada tempat untuk aku di dalam syurga, ya Allah. Allah kata ada. Pergi tengok. Diulang kali kedua, sama juga. Balik semula pada Allah. Kali ketiga Allah kata, kau pergi. Aku dah sediakan tempat untuk engkau dalam syurga seluas langit dan bumi. 10 kali ganda seluas langit dan bumi. Tuan-tuan, puan-puan, bayangkan ni bukan Kampung Poh je, bukan Bido je, bukan Perak sahaja, bukan Malaysia sahaja. Satu alam ni, semua dunia ni, seluruh dunia dan juga langit. Seluruh langit dan bumi, seluas langit dan bumi. 10 kali ganda. Boleh bayang tak besar mana? Tak mampu kan Humaira kan? Itu dia. Saya ulang sekali lagi, Allah sediakan untuk tempat untuk dia, orang yang terakhir dapat masuk dalam syurga Allah, tempat untuk dia sahaja. 10 kali ganda seluas langit dan bumi. Nak ceritanya, itulah dia. Maknanya, kalau yang masuk lebih awal, agak-agak besar mana tempat dia? Tak boleh bayangkan? Tak boleh. Itulah dia syurga. Syurga, kata Nabi, yang kita tak boleh lihat dengan mata kita. Kita pergi bercuti, tengok satu tempat, ya Allah cantiknya tempat ni. Dekat Kampung Poh tak jumpa. Contoh, Kampung Poh Pelawar. Saya pertama kali masuk ke sini. Suasana kampung sedap sangat. Jadi kita pergi tempat orang lain, kita nampak cantik sangat. Ya Allah, cantiknya macam ni ke syurga? Tak. Kata Nabi, syurga kita tak boleh lihat dengan mata kita. Kita tak boleh bayangkan dengan akal kita. Macam mana cantik, indahnya tu, specialnya. Dan kita tak mampu dengar dengan telinga kita. Terlalu indah syurga itu. Jadi maknanya, begitulah tempat untuk seorang tadi, seluas itu. Sebab itu, syurga, akhirat nanti, begitu juga sebaliknya, wal'ayazubillah, kalau kita masuk dalam api neraka, tak ada dah kesudahan dia. Maka bila ni? Sekarang. Sekarang, tempat untuk kita nak bersedia. Maaf Humaira, awak kena beritahu saya. Kan saya sekejap, mereka tak makan kenduri. Kak Linda susah hati. Ustazah ni bila nak berhenti ni. Humaira, kita habis pukul apa? Ya? Berapa minit? Oh, subhanallah. Mujur saya tanya. 5 minit lagi? Ni break mengejut sungguh ni. 10 minit Boleh Sekejap 10 minit. Tak apa Ustazah, tambah 10 minit lagi. Kenduri start pukul apa? Jemputan? Sempat lagi kan? Sempat lagi tuan Boleh Sikit lagi. Baik. Jadi balik semula pada tadi. Atas sebab itu je. Itu saja tujuan utama. Saya memilih hari ini menerima jemputan daripada Kak Linda untuk sama-sama kita berkongsi ilmu hanya satu tujuan. Sebab kita semua akan mati. Kita akan kembali kepada Allah dan kita harapkan, kita nak masuk dalam syurga Allah. Yang ini kena sebut dengan jelas. Minta pada Allah. Nabi SAW sangat-sangat menggalakkan kita saat kita memohon kepada Allah, mintalah syurga. Syurga Firdaus. Minta syurga yang tertinggi. Sebab kita tak tahu akan masa hadapan kita. Minta syurga yang tertinggi daripada Allah. Syurga Firdaus. Ada juga yang jawab ke saya, Ustazah, akak ni, saya ni kan, tak dapat Firdaus pun tak apalah. Asalkan dapat masuk syurga pun dah 1000 rahmat dah. Ada berapa tingkatan syurga? Sudah. 8, 7, 6 kot Ustazah. 10 berapa? Ya.
Berapa tingkatan syurga? 8. Yes. Neraka? 7. Betul. Minta syurga yang tertinggi. Okay. Jadi, sikit lagi saya nak sambung, sebab masa benar nak kena habis dah. Jadi balik sebenarnya dalam ayat ni tadi, daripada taqwa kepada tilawah. Allah sebutkan tadi, Al-Quran Allah turunkan akan menjadi petunjuk kepada hamba yang bertakwa. Maka hari ni kita tilawah, kita baca Al-Quran. Tapi persoalan dia, kita baca Al-Quran dah banyak kali dah kita khatam. Tetapi kenapa hidup kita tak berubah? Kita macam dululah juga. Duk cerita membawang kita tak habis lagi. Kan? Kita hari ni, kenapa tak berubah satu je? Sebab apa? Al-Quran tadi sifat dia, Al-Quran ini sifat dia menggerakkan hati-hati manusia. Sebab apa kita tak berubah hidup kita? Kita yang dahulu hari ni sama je. Satu sebab dia, kita tak buat yang nombor 3 tadi. Kita tak faham Al-Quran. Sikit perkongsian pendek daripada saya. Tuan-tuan, puan-puan, apa yang saya sampaikan ni, benda yang benar berlaku tanpa saya sebutkan nama siapa-siapa. Saya nak berkongsi dengan tujuan untuk kita ambil pengajaran, peringatan pada diri kita. Ada seorang ibu muda, Humairah, umur dalam 30-an dah berkahwin, lebih kurang usia perkahwinan dia 9 tahun. Tapi dalam hidup mereka, Allah dah kurniakan 2 orang anak. Tapi dia rasa satu hari, sampai satu masa ni, suami isteri rasa tak ada apa-apa. Dah sampai tahap, cukuplah. Sebab apa yang si isteri dah ada, dia punya bisnes sendiri, dah ada income dia, pendapatan sendiri, maka dia merasakan dah tak perlu dah pada suami. Tak boleh sehaluan orang kata. Jadi ibaratnya nak bercerai. Sebab dia rasa kalau dengan bercerai tu, tak ada apa-apa pun, dia boleh hidup. Yang penting dia anak bagi ke dia, si suami ikutlah haluan awak, saya bawa haluan saya. Sebab dia merasakan hidup dah tak perlu pada suami. Duit sendiri dah ada, semua dah ada keperluan. Sampai tahap gitu. Tetapi Alhamdulillah, dia tak bertindak melulu. Mohon petunjuk daripada Allah. Sehingga kan satu masa, Allah takdirkan suami isteri ni, mereka berjumpa dengan tadabbur Al-Quran. Ini pengakuan salah seorang daripada murid kelas saya, jemaah kelas saya. Ibu muda lagi. Sampai tahap dah nak bercerai dah. Sebab rasa tak ada apa dah. Kenapa kita nak teruskan? Kita tak boleh hidup sama. Tetapi pengubah dia tuan, Al-Quran. Al-Quran. Sebab dia minta juga pada Allah, tolong bagi dia petunjuk. Maka puan saat itu dia berjumpa dengan tadabbur Al-Quran. Hari demi hari. Sampai akhirnya kedua-dua mereka, suami isteri, kedua-duanya mengikuti, belajar tadabbur Al-Quran. Al-Quran, dia kata pengakuan dia datang jumpa dengan saya, dia mengaku. Al-Quran adalah ustazah yang mengubah hidup kami. Mereka berubah bukannya sikit-sikit 360 darjah. Betul-betul mereka berubah. Sampai hari ini, kedua-duanya sangat istiqamah, committed, terus belajar Al-Quran. Apa yang saya sampaikan, inilah dia sifatnya Al-Quran yang mengubah hidup kita manusia. Sama juga dengan diri saya. Saya yang dahulunya, saya adalah seorang yang sangat cintakan dunia. Tak puas hati tengok orang lain. Bukan cerita bab apa-apa, anak aja. Kalau anak, orang lain macam mana beri skor, kita ni susah hati, anak nak periksa semua. So anak ni saya pressure, mesti belajar semua. Memanglah kita nak sukses. Tetapi kita nak anak-anak kita pandai ni sebab kita duduk nampak sebab dunia semata-mata. Tetapi Al-Quran juga yang berjaya mengubah hidup. Allahu Akbar. Jadi puan-puan, dalam masa yang singkat ni, sekali lagi saya nak tegaskan dekat sini, tajuk tadi ni, daripada taqwa kepada tilawah. Sorry? Oh, terbalik, maaf. Terbalik marah ya. Dan kali marah kena cakap saya. Maaf ya perempuan. Tajuk dia. Daripada tilawah, kita membaca Al-Quran, Allah suruh kita jadi hamba yang bertakwa. Al-Quran yang Allah turunkan tadi, supaya kita jadi hamba yang bertakwa. Dapat tak point dia? Al-Quran yang Allah turunkan, Allah kata menjadi petunjuk kepada hamba yang bertakwa. Tapi persoalan dia, kenapa kita tak berubah?
Kenapa kita tak betul-betul jadi hamba yang bertakwa? Maka hari ni, jawapan dia apa dia? Kita kena balik semula, ni kesimpulan dia. Kita kena balik semula kepada tanggungjawab kita yang utama kepada Al-Quran, bahawa jawapan dia apa dia? Kita bukan sahaja sampai baca, kita kena berusaha untuk nak faham. Bila kita faham sahaja tak cukup. Kita wajib beramal dan juga kita cuba untuk sampaikan. Jadi Ustazah kongsikan apa cara dia. Sekali lagi, banyak hari ni peluang kita untuk nak belajar faham Quran, nak tadabbur Quran. Banyak ya, dalam media-media sosial, even Hajah Linda sendiri pun berjumpa kelas saya dalam YouTube. Jadi kalau kita buka YouTube tu, ada manfaat dia puan-puan, tuan-tuan. Ada manfaat, tapi atas kita. Maka peluang kita, buka YouTube, yes, tapi cari kelas-kelas untuk kita nak belajar, nak faham Quran. Bila kita faham apa yang disampaikan tadi, pegang sungguh-sungguh, kemudian beramal. Dalam masa yang sama puan-puan, tuan-tuan, apa yang kita faham tadi, lepas ni kita nak buat ni, sampaikan. Maknanya puan-puan, tuan-tuan, hari ni datang belajar, dalam kelas ni dapat sikit. Tak semua tak, yang saya sampaikan tak dapat semua, tak apa. Yang kita dapat sikit tu mula. Balik ni, sampaikan dulu cerita pada isteri, pada suami. Mula dengan keluarga kita. Sampaikan pada anak-anak kita. Kemudian besarkan. Sebab satu je, setiap kita ni, setiap yang hidup pasti akan mati. Yang ini yang akan jadi bekal untuk kita akhirat nanti. Supaya Allah pilih kita, juga dengan anak-anak suami kita semua, dapat balik semula dalam syurga. Boleh jelas tak beberapa poin penting yang saya nak sampaikan hari ini? Niat saya hari ini, saya nak sampaikan bahawa ini tanggungjawab kita pada Al-Quran. Yang kita tengok dalam lukisan tadi, tak ramai yang sampai ke bawah ni. Maka kita nak lepas ni dalam diri kita, kita ubah lukisan ni, daripada bentuk yang macam ni, kita jadikan dia bentuk macam ni. Boleh tak? Kita luruskan dia. Maknanya apa? Maksud dia apa? Kita buat semua ni, nampak? Semua ni kita buat. InsyaAllah dalam kemampuan kita. Supaya saat kita balik kepada Allah, kita ada jawapan. Apa kita nak jawab di hadapan Allah. Al-Mulk yang kita baca tu, lepas ni, insya-Allah, cari dalam YouTube banyak, ada. Ikuti apa yang ustaz ajar, fahamkan tentang Al-Mulk. Supaya kita baca tiap-tiap malam tu, tak kisahlah, baca di masjid ke, ataupun kita baca seorang kat rumah sebelum kita tidur. Al-Mulk itu tadi, maksud ustazah, benar-benar akan menjadi pendinding untuk kita saat kita berpindah daripada alam dunia. Mula sekali daripada alam dunia ni kita akan beralih masuk ke alam barzakh, alam kubur. Alam barzakh itulah dia mula akhirat kita. Kita masuk sahaja ke alam barzakh, tak ada dah amal ibadah. Okay? Jadi bila nak beramal ibadah ni sekarang. Boleh tangguh dah, tak boleh tangguh dah. Kena buat terus lepas ni. Sebab mati ni tak tahu bila. Mungkin tidur malam nanti, pagi esok tak bangun dah. Boleh berlaku tak? Boleh kan? Sebab itu kita nak tidur tu, tidur tu adalah, orang kata apa? Kematian kecil. Maknanya kita nak pejam mata tu, saat tu, kita minta ampun pada Allah atas dosa-dosa kita, maafkan semua kesalahan orang lain. Pesan pada diri kita, belum tentu pagi esok aku akan bangun balik. Ya? Maka insya-Allah. Itu yang saya nak sampaikan pada pagi ini. Masa dah terlebih 1 minit. Jadi tuan-tuan dan ya. Okey. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengajar kelas tadabbur ni bukan sahaja secara bersemuka, saya juga ada buat kelas online. Saya mengajar secara online. Jadi kita buka kepada semua, buka public, siapa-siapa pun boleh ikuti. Surah Al-Mulk, sekarang ni saya sedang mentadabbur. Dah pun masuk siri yang dah banyak dah. Saya kupas secara detail. Kelas tadabbur Al-Quran, hari ni memang Ustazah sempat sentuh sikit-sikit je.
Tapi kelas saya mengajar tadabbur, saya akan kupas detail. Jadi bagi tuan-tuan dan perempuan yang ada ke lapangan, saya jemput untuk mengikuti kelas saya. Tidak dikenakan sebarang yuran, free, atas infak. Kalau ada yang nak berinfak, boleh je infak. Saya sedang tadabbur surah Al-Mulk, masih lagi. Dah masuk ayat yang ke-14. 14 lebih kurang. Ke-15, macam tu lah. Jadi boleh kupasan detail. Okay. Jadi boleh ikuti dalam YouTube. Type je nama saya. Nama saya Hazimin. Kalau type, buka YouTube tu, type Hazimin, keluar saya punya kelas saya. Jadi ada. Saya mengajar bahasa Arab Al-Quran, nak faham Quran, dan juga saya mengajar tadabbur, jadi boleh ikuti. Jadi sambil kita duduk lipat kain ke, sambil kita minum petang tu ke, dengar. Dengar, fahamkan. Boleh tu? Kita faham untuk kita beramal dan kita sampaikan insya-Allah. Moga hari ini kita berkumpul menjadi asbab. Akhirat nanti Allah pilih balik semua kita ni. Kita dapat semula berkumpul dalam syurga Allah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jadi puan-puan yang pergi sama-sama kelas mengaji ni, tuan-tuan, dalam syurga ada satu ketika tu, ahli syurga ni dia duduk sama-sama dia. Macam kita lah duduk borak-borak sesama kita. Lepas tu dia terperasan. Hak yang geng-geng mengaji dia ni, ada seorang tak datang. Tak ada sesama dengan mereka. Contohlah, geng-geng mengaji ni seorang tak ada. Cik Yah tak ada. Perasan. Mana Cik Yah? Jadi masa tu, ahli syurga ni tadi, dia pergi menghadap dengan Allah. Dia kata, Ya Allah, ada kawan kami seorang ni, yang dulu ketika di dunia, kami sama-sama pergi mengaji, kelas mengaji. Kami sama-sama bersolat tarawih. Kami yang sama-sama. Tapi hari ni, Ya Allah, tak ada dengan kami. Maka Allah kata, sekarang kamu pergi cari dia. Di mana? Di mana? Kalau dia tak duduk dalam syurga, dia ada kat mana ketika tu? Tak ada tempat lain lah. Syurga 2 tempat je. Dia ada A dengan B je. Maaf. Betul lah. Dia ada syurga dengan neraka je. Tak ada yang ketiga. So Allah kata, pergi. Cari dia. Kamu jumpa dia, tarik dia keluar. Allahu Akbar. Jadi kita nak bersahabat gitu. Yang sahabat kita sampai ke syurga. Maka insya-Allah saya yakin semua yang ada depan saya ni, sama-sama kita, moga-moga Allah pilih semua kita untuk menjadi penghuni syurga dia. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan nanti tolong cari saya juga. Kalau saya tak ada, tolong pergi cari saya. Tarik keluar. Itu dia. InsyaAllah ya. Kita saling ingat memperingati. Ingat sesama kita. Jadi pakat-pakat. Kalau seorang contoh, akak yang bertudung hijau, jumpa. Pagi tadi kan, saya dengar Ustazah Nazirah cakap begini. Beritahu kat kawan-kawan, share. Maknanya akak dah pun sampaikan. Dengan cara akak sampaikan. Nampak tak? Jadi Ustazah nak minta hari ni, supaya semua ni kita usaha untuk buat. Satu je sebab apa? Sebab kita nak syurga Allah. Itu je. Boleh? Maka yang terbaik, selama ni dah buat sampai dah baca, bagus, teruskan. Jadi lepas ni usaha untuk nak faham. Lepas tu kena beramal. Dan sampaikan. Sampaikan ni tak mesti kena bersyarah macam saya ni. Dengan cara kita sendiri. Sampaikan. Minta pada Allah. Allah pandang usaha kita, kecil kita ni. Dan sebab usaha kita nak berubah ni, maka Allah pilih kita dapat masuk dalam syurga dia. Ya, insya-Allah. Saya mohon maaf pada semua atas segala dalam penyampaian saya pada pagi ni tak teratur ataupun ada yang tersalah saya sampaikan, tersalah kata, tersalah bicara. Saya mohon maaf pada semua. Sekali lagi jazakumullah ahsanal jazak atas kepercayaan yang diberikan. Kita sama-sama membaca, akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia biasa kita ada masa ni event kita turun dan naik. Cancel lah.
So, boleh tak Ustazah kongsikan tips bagaimana kita nak beristiqamah dalam mendalami ilmu Al-Quran itu tadabbur dalam baca dan memahami kitab Al-Quran itu sendiri. Macam mana kita nak kekal istiqamah? So, kadang-kadang ada rasa malasnya. Macam tu. Baik, terima kasih pada Humairah. Tuan-tuan, perempuan, soalan daripada Humairah, bagaimana cara dia? Sebab kita ni iman turun naik, kan? Biasalah kalau lepas ni baru habis kelas tadabbur ni kan, balik ni rasa semangat, berkobar-kobar ni. Lepas tu esok sejuk. Tak ada dah, sejuk dah. Tak ready dah kan? Dia tak apa, tu tahan dah esok. Kadang petang lagi pun tak apa nak panas dah macam pagi. Itu lumrah lah kita ni manusia. Jadi semua subhanallah, satu soalan yang sangat bagus daripada Humairah. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, kita tak nafikan bahawa kita perlukan, contoh yang pertama tadi saya sebutkan, kita perlukan kepada suasana. Contohnya kita bersahabat, sahabat-sahabat yang boleh sama-sama bawa kita. Bila kita berseorangan, kita tak kuat. Humairah yang kita tak kuat. Jadi kita perlukan kepada sokongan. Contoh tadi saya kata sahabat sahabat yang boleh sama-sama membawa kita untuk masuk ke syurga. Kita saling ingat memperingati. Kalau tengok Cik Yah lah banyak hari tak datang. Ada ke Cik Yah kat sini? Saya sebut je sedap. Tak ada siapa-siapa nama Cik Yah no? Ke ada? Allahu Akbar. Saya bukan maksudkan itu tak sengaja dah. Bukanlah Cik Yah yang ni. Cik Yah lain Kebetulan. Nama Cik Yah. Jadi kita perasan dia tak ada. Dah 2 kali dah tak ada dalam kelas. Jadi sahabat yang baik ni tadi, dia bertanya mana Cik Yah lama tak nampak. Bertanya khabar. Betul? Jadi itu dia. Environment, maksudnya persekitaran, sahabat tadi yang boleh sama-sama mengajak kita kepada mengingati Allah. Baik, yang kedua, dalam kita hidup kita ni memang tak nafikan kita perlu kadang-kadang untuk paksa diri kita. Saya kongsikan sedikit daripada guru saya juga yang mengajar. Dalam Al-Quran ni kita kena ada letak kita punya target. Apa kita nak capai? Target. Jadi yang itu boleh pakat sama-sama sahabat. Contoh, Humairah, first tadi kena cari kawan. Maknanya kawan yang boleh sama-sama ajak kita pergi tadabbur kelas. Lepas tu kita pakat sama-sama kita. Contoh kita nak mulakan dengan tadabbur, kita nak faham dulu surah yang kita baca tiap-tiap hari dalam solat. Dalam solat kita baca tiap-tiap hari. Apa dia? Fatihah. Yang tu wajib. Ya? Fatihah. Jadi Al-Fatihah saya dah selesai tadabbur. Boleh ikuti dalam channel YouTube saya tadi. Boleh ikuti ada kupasan surah Al-Fatihah. Lepas tu bincang sama-sama kita. Lepas kita habis Fatihah ni kita nak belajar apa pula. Jadi sekali lagi Humairah, sahabat ni tadi. Kita perlukan pada sahabat. Jadi Humairah mungkin kalau sahabat tak macam kat sini, tuan-tuan, perempuan secara bersemuka. Kalau Humairah yang bekerja mungkin sahabat secara online. Tapi kita ada. Maksudnya kamu join. Ada grup yang sama-sama mengajak. Ya? Contoh, begitu ya. Baik. So letakkan target apa kita nak capai. Bila kita ada target apa kita nak capai, maka kita akan berusaha ke arahnya. Paling kurang pun tahun ni kita nak Ramadan. Ramadan kan? Sebelum ni tahun yang dulu apa dia kita tak capai lagi. Contoh tadarus tak habis. Targetkan tadarus. Tadarus kita tiap-tiap tahun kita nampak ada sangat dah, maknanya memang habis. Okey, saya cadangkan pada puan-puan, tuan-tuan. Tadarus tahun ni start dengan apa? Kita baca selalu macam mana? Satu muka ke satu baca seorang? Contoh dia ada satu ketua kan? Ketua. Jadi di kalangan kita pilihlah yang ketua kumpulan tadi boleh juga lantik seorang. Ketua kumpulan. Masa baca tu, satu ayat, baca satu muka tadi, bincang. Bacakan terjemahan dia ke apa? Bincang sikit-sikit. Ada benda. Maknanya kita bukan mengaji saja. Bila kita mengaji, ada seorang tukang baca terjemahan. Siapa yang pandai sikit tu, dia pun ceritakan, kupaskan sedikit. Jadi ada benda yang kita target kita nak capai. Walaupun tak habis tuan-tuan, perempuan. Tahun ni, perubahan kita buat bukan sahaja kita mengaji tadarus, tapi mengaji dan kita baca terjemahan. Contoh saya bagi. Contoh. Tak sempat habis Ustazah. Tak apa. Tapi kita ada peningkatan. Moga-moga Allah nampak usaha kita bertambah baik. Begitu ya. Boleh Humairah? So hari ni Humairah, kamu bekerja saya faham, tapi banyak maksudnya atas kehendak kita. Dan yang paling utama, jangan pernah tinggal doa pada Allah.
Hafal tak doa ni? Kalau hafal ikut saya ya. Sambung. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Biasa baca doa tu? Biasa ya? Masya Allah. Kak Linda tahu kan? Nanti Kak Linda share dengan sahabat-sahabat ni. Baik, ayat tu jemaah kelas, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita berdoa pada Allah, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu, Allah yang Maha Hidup. Ya Qayyum, yang berdiri sendiri. Birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata aini. Yang maksud dia lebih kurang, kita mohon kepada Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku berserah kepada Engkau, Ya Allah, Engkau uruskan hidup aku, Ya Allah. Kita minta Allah uruskan hidup kita. Dan janganlah Engkau, Ya Allah, serahkan kepada aku walaupun sekelip mata untuk aku uruskan sendiri kehidupanku. Saya ulang sekali lagi, maksud doa ni tadi, kita minta kepada Allah supaya Ya Allah, Engkau bantu uruskan hidup aku. Dan jangan Engkau biarkan kepada aku urus sendiri hidupku, urusanku walaupun sekelip mata. Tuan-tuan, puan-puan, bila kita minta Allah yang bantu uruskan hidup kita, urusan pentadbiran Allah itu adalah yang terbaik. Kita berserah pada Allah. Jadi, tambahan pada tadi Humairah, jangan pernah tinggal minta pada Allah, Ya Muqallibal Qulub. Contoh yang lain kan, Ya Muqallibal Qulub, sabbit qalbi ala ta'atik. Boleh minta Allah tetapkan hati kita. Jadi doa yang jangan pernah tinggal. Kamu bawa dalam kamu punya doa harian. Minta pada Allah. Okay, so kesimpulan tadi daripada Humairah, environment, sahabat tu yang mainkan peranan penting tadi tu. Lepas tu letakkan target, apa kamu nak capai. Bila kamu ada target, maka kamu akan berusaha ke arahnya. Dan jangan pernah tinggal, sentiasa minta bantuan Allah, berdoa. Pergantungan pada Allah tu mesti solid. Okay, Allahu'alam. Ada soalan yang lain? Silakan. Kalau bukan tentang tajuk hari ni, soalan yang luar pun tak ada masalah, boleh. InsyaAllah. Dia dua je. Guru saya beritahu, kalau kita belajar ni kan, bila penghujungnya tanya soalan, dia dua je. Kalau tak ada soalan tu maknanya, yang pertama, memang dia faham semua. Hak tu memang saya seronok. Tapi hak sebab kedua ni tak berapa best sikit. Sebab hak kedua, satu benda pun tak faham. Dia tak tahu nak tanya apa. Ada satu kisah ni juga bekas guru saya, dia mengajar. Dia buat cerita lawak lah. Ni dia orang Terengganu. Saya pun tak kerti nak tiru logat Terengganu. Dia kata, dia mengajar habis semua dia ni kan. Gitulah tanya tak ada soalan. Tanya lagi tak ada soalan. Dia kata, Mat, dia panggil Mat seorang. Cuba kamu cerita balik apa yang kamu faham tadi. Hak Mat ni tadi duduk tunduk macam ni kan. Bila Ustaz panggil dia Mat, dia pun angkat kepala. Ya Ustaz, cuba royak balik. Apa cerita balik apa hak kamu faham tadi. Dia pun Ustaz, semula Ustaz. Maknanya apa? Semula tu Ustaz, sebut balik, ulang balik. Allah, Ustaz kata senak otak. Senak otak, saya tak faham masa tu. Masa tu saya baru kahwin. Suami orang Kuantan. Ustaz ni Ganu pekat, tuan. Pekat Terengganu dia. Jadi orang lain satu kelas ni habis ketawa dah. Ustaz ni senak otak. Maknanya senak otak ni macam Allah berat lah mu ni. Dia suruh Ustaz ulang balik daripada awal. Maknanya apa Kak? Satu benda boleh tak faham. Ustaz kata senak otak sungguh. Jadi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan, saya harapkan pagi ni bukanlah kita begitu ya. Kalau tak dapat semua pun dapat sikit pun jadilah. Alhamdulillah. Ada benda kita bawa balik hari ni. Untuk hari lepas ni kita nak beramal. Next target kita apa dia lepas ni? Marah. Nanti dulu. Ikut susunan dia puan. Sabar dulu tu. Kena buat apa dulu? Kita beriman kan? Kita baca bagus dah kan? Lepasnya kena buat apa? Faham ya? Faham tadi Ustazah bagi cadangan kan? Macam mana kita nak faham Quran? Cari banyak hari ni. Okay, kau nak dengar kelas saya pun boleh lagi. Lepas tu, kena beramal. Kena berubah lepas ni. Lepas tu kena sampaikan. Boleh ya? Sampaikan tu apa yang kita tahu, faham sikit, sampai. Jangan tunggu, apa kau nak cakap? Kau bukannya pandai. Kau bukannya ustazah macam ustazah.
Memanglah kau bukan ustazah. Tapi hak Nabi kata tu bukannya ustazah je kena sampaikan. Semua kita wajib sampaikan. Dalam bahasa, dalam cara macam mana? Cara kita. Boleh tak? Sampai ke anak ni, kamu semua duduk ni, kena dengar ni ibu nak cakap. Cakap gitu contoh. Sampaikan pada anak. Contoh ya. Boleh insya-Allah. Ada soalan lagi? Kak Eti ada apa-apa nak tanya ke? Saya kenal Kak Eti seorang je selain daripada Kak Linda dengan Humaira. Hak yang suami Kak Eti pun saya tak ingat nama, suami Kak Linda pun saya tak ingat nama juga, saya panggil tuan je lah, tak apa ya. Tuan, 3 orang tuan hari ni. Dia pasal apa no? Kalau kita selalu yang belajar ni, dia kalau kelas saya pun macam tu juga tuan. Hak muslimat ramai. Mengajar kelas bahasa Arab itu juga hak muslimat dia ramai. Tapi tak apalah kan. Tapi hak muslimat ni balik kena cerita kat muslimin. Balik cerita kat cik suami. Okay, insyaAllah. Ada soalan lain? Tak ada ya? Okay, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Umairah. Terima kasih sama jawapan dan tips yang telah diberikan sebentar tadi.